Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ifat 01. Okay guys, untuk video kali ini kita akan main game. Saya tengok cerita seram lagi. Okay. Saya tak ingat video apa. Sekarang ni saya akan tengok kisah Saihu Ayah Seram. Okay, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu korang patut tekan like dan subscribe. Okay, jom kita mulakan. Anak dia anak dia. Saya dah tengok cerita ni, tapi saya nak buat rekod. Anak dia si Ayah, dia cakap, kau buat apa Kak Rafi? Kau gaduh dengan dia? Mana ada. Kau tak payah nak tipu aku lah. Jangan ingat aku tak tahu. Dia mengadu. Kalau mengadu kenapa? Dia anak aku kan? Ayah dia ni. Anak dia ayah. Apalah. Dia yang mula dulu. Tak kisahlah siapa mula dulu. Kau tua kan? Dia tu. Kau pukul dia kenapa? Mana ada pukul. Dah tu kau buat apa sampai dia nangis? Menangis. Cubit je. Cubit sikit kan. Kau nak aku cubit. Kau pula. Ayah dia dah marah Ayah dia marah anak dia. Manjanya sikit-sikit dah nangis. Aku pukul kau. Tengok nangis ke tak? Pukul lah. Menjawab. Kau. Kita cakap sekarang menjawab. Kau jangan jawab aku. Jangan ingat aku tak berani. Ayah selalu backup adik. Selalu saya je kena. Sabut tau. Ayah dia pernah pukul dia. Kalau serabut keluarlah. Bukan aku paksa kau tinggal sini pun. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Ayah disuruh anak dia keluar. Tak boleh. Tak boleh korang kalau ada ayah macam ni, ayah akan contohlah ayah korang ayah korang tiri. Lepas tu dia suruh keluar. Lepas tu cari ayah kandung. Kalau tak ada ayah kandung, cari yang ayah baik. Saya pun anak ayah juga. Saya pun nak kasih sayang. Bagus anak dia ni. Kau bukan anakku. Kenapa? Aku tak pernah mengaku kau anakku. Siapa tu cakap macam tu? Kau jangan nak menyusahkan aku. Pergi minta maaf dengan Rafi. Tuduh dia. Kenapa nak minta maaf? Bukan salah saya. Dia yang mula dulu. Rafi yang mula dulu. Kau ni. Berpirat tindakan kau nanti. Pergi minta maaf. Dah kadang dah pergi minta maaf. Dah puja Rafi. Dah. Okay. Kenapa ayah macam ni? Macam apa? Kau tak puas hati lagi? Lagi satu jangan panggil aku ayah. Kenapa ayah dia panggil saya panggil ayah? Habis tu nak panggil apa? Papa. Kenapa? Alu anak ayah kan? Tak, anak dia umur apa Kau bukan anakku. Anakku dah mati. Mati? Ayah. Dah malas aku nak cakap dengan kau. Ayah. Tolonglah. Korang. Suara saya kuat ke tak? Saya tak tahu suara saya kuat ke tak. Sebab saya try rekod. Lepas tu suara saya tak dengar langsung Mak. Dia ni si mak. Ayah cakap Alung bukan anak dia. Janganlah ambil hati dengan ayah tu. Dia macam-macam tu. Dia masih tak boleh terima. Nanti lama-lama okey dah tu. Alung sedih lah. Janganlah sedih-sedih. Ayah tu okey je.
Sebelum ni hubungan Alun dengan ayah macam mana? Alun tak boleh ingatan lagi tak? Alun dengan ayah rapat sangat dulu. Ayah selalu bawa Alun pergi jalan. Main game, bola, basikal, sama-sama happy sangat. Tapi lepas Alun hilang 3 tahun lepas, ayah risau sangat. Lagi-lagi bila dapat tahu yang polis sahkan Alun dah meninggal. Walaupun tak jumpa jasad, Alun dah meninggal. Ayah tak berubah. Mak moyok je tahu. Selalu menangis lagilah. Ayah sedih sangat-sangat. Bila malam je ayah selalu pergi belakang rumah duduk termenung dekat tempat Alun dengan ayah selalu bermain. Dia rindukan Alun. Sekarang bila dah jumpa Alun balik, dia macam tak percaya. Sebab tu dia macam tu. Tapi lama-lama nanti dia akan terima balik dan hubungan korang akan jadi macam dulu. Oh, panjang mak dia tulis mesej. Kenapa Alun masih tak ingat apa pun? Biasalah tu, nak pulihkan ingatan ni memang ambil sikit. Nanti lama-lama pulih sikit. Alun sabar je. Oh, ketuk harap macam tu lah. Dah jangan sedih. Pergi bercakap dengan ayah. Lepas tu mari turun, masa ajak Rafi sekali. Okey. Oh, dia mesej ayah ni. Ayah, Alun minta maaf. Boleh tak kita rapat balik macam dulu? Boleh tak? Rafi mana? Kita orang tengah makan. Oh, dah pukul 6 6 minit. Mak tanya ayah balik pukul apa? Boleh tak kau stop panggil ayah aku ayah? Aku bukan ayah kau. Kenapa ayah susah nak terima Alun? Anak aku tu Alun tu dah mati. Alun hidup lagi. Aku sendiri yang tanam dia. Hah? Ayah dia tanam Alun? Aku yang tanam mayat dia depan mata aku sendiri. Kau bukan anak aku. Muka kau je sama macam Alun, tapi kau bukan. Apa ayah cakap ni? Tapi mak cakap yang bunuh Alun tu 3 tahun lepas. Mak dia bunuh Alun. Ini aku yang bunuh Alun satu. Aku tak bagi tahu polis pasal tu. Sebab aku sayang isteri aku. Aku takut kalau dia kena hukuman. Sebab tu aku tak nak Alun belakang rumah kami. Lepas tu buat cerita yang Alun hilang. Bini aku tu sakit gila. Saya siapa? Kau? Diculik kau. Lepas tu pukul kepala siapa hilang ingatan. Sebab wajah kau sama macam Alun. Dia rindukan Alun. Aku minta maaf. Sekarang aku dah tak tahan. Aku menyesal. Aku terpaksa bagi tahu perkara sebenar. Mak mengamuk. Mak mengamuk? Betul ke? Kau bagi tahu dia. Alun dah bagi tahu. Alun bagi tahu. Bila Alun? Dia baca dari belakang. Kau lari. Keluar dari rumah tu bawa Rafi sekali. Mak dia dah bunuh Rafi je. Sekali. Terus. Sekejap. Kacau lah mesin ni. Terus dia keluar dari rumah tu bawa Rafi sekali. Terus lari. Sayang. Alamak. Mak dia dah ambil phone Alun. Bila nak balik rumah. Balik. Cepat. Maksudnya mak bukan ayah jahat, tapi mak lepas tu dia nak bunuh Rafi sekali dengan Alun. Lepas tu bila Rafi ni Alun dia contohlah dia hampir nak pintu. Lepas tu mak dia halang. Lepas tu paling periuk. Contoh jangan macam tu Lepas tu lepas tu mak dia ambil iPhone.
Special jadi. Lepas tu mak di kantor. Okeylah guys, sampai di sini sajalah untuk video kali ni. So saya nak buat video yang mana apa ni? Kisah seram Tok Man. Saya nak jual rekod ni. Okeylah guys, sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Korang patut tekan like dan subscribe Okey, bye bye semua. Assalamualaikum, bye bye. Selamat berpuasa.